Ya Tuhanku, cantiknya kejadian. Indahnya ciptaan Tuhan, ya Allah, ya Tuhanku. Nak tanya lah. Ya Allah. Kenapa? Ya Allah, Alhamdulillah. Semua pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak cakap apa lagi. Jadi tak nak pegang sikit, nak pegang sikit. Tak boleh lah macam tu. Jangan pegang saya. Tidak, jangan pegang saya. Apa? Saya boleh report polis tau. Awak nak tanya kulit saya cantik ke? Ya, macam tu geram. Takutlah. Dah lama dah awak tak muncul tau. Tiba-tiba tak, janganlah macam tu. Tidak. Saya tak dapat cari. Kalau macam tu awak dah tanya ni, awak boleh kena beli tau. Okay. Kenapa pula awak nak lari? Janganlah lari. Kenapa awak nak kena lari? Tunggulah sekejap. Kita nak explain sikit. Okay. Kenapa tak ada dua ni? Satu warna pink, satu lagi warna biru. Ini kita panggil Korean flower. Yang lagi satu kita panggil blue foundation. Blue foundation. Ini kan jerong. Awak janganlah lari. Kan awak lah janganlah lari. Penat tau tak? Semput kita awak. Okay, ini. Okay, kalau okey, yang betul-betul awak kita nak bagi tahu tau. Yang ini untuk siapa-siapa yang ada masalah macam ada jerawat, parut jerawat yang macam dah lama tak hilang-hilang tu kan. Okey, you all boleh ambil yang warna biru. Janganlah lari. Mana lah kita ni? Okey, yang colour pink ni pula. Okey, siapa-siapa yang tak ada masalah macam ada jerawat yang teruk, ada macam dark spot tu kan. Okey, you ambil je warna pink ni. Okey. Apa nak? Tidak.